model, which is very lazat. Oh my god. So don't stop now. In the streets, so don't stop now. DJs and them just right now. In the always don't drop out. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Let's go. Macam biasa guys, kita ride pergi kerja. Tapi actually today is 30 of December. Aku rasa ramai yang cuti, tapi aku tak cuti lah. Sebab aku dah aku dah habiskan cuti aku. Alamak, minyak satu bal lah. Cukup ke Cukup kot. So terpaksa pergi office, ada kerja-kerja yang perlu diselesaikan. Dalam pada itu, kita mengambil konek ini dulu. Kalau korang hati-hati sini ya. Sebab sini dia macam masuk ke dalam sikit. Saja lalu sini, lalu JB ni. Nanti aku keluar dekat BMC tu. Nampak cantik kan? Meledak. Oh ya geng, aku ada good news lah. Tak adalah good news untuk korang, good news untuk aku lah. Actually aku dah test ride R1 bro. Yang ini like legit test ride lah. Ni bukan R1 lama tau. Ni R1 2024. Actually that guy is from Singapore. Macam mana aku jumpa orang Singapore ni? Gempak kan? Kalau korang follow TikTok aku, there's one video yang aku react to R1. So video tu tinggi jugalah view, alhamdulillah lah. Sekarang ni 2.5 million kot tak silap aku. So dia notice aku through that video. Lepas tu dia DM aku dekat TikTok lah. Dia kata dia nak ride tour Semenanjung ni. Dia nak pergi Penang, Ipoh, macam tu lah. So dia roja aku masa 28-27 aku ada kat KL ke tak. Aku cakap aku ada je dekat KL. Dia roja aku untuk lepak lah. Tapi unfortunately dia punya motor got a bit problem lah. Problem dia adalah ni, susah nak crank. Maksudnya enjin tak boleh hidup lah bila starter tu. So Hayabusa bro. Jadinya dia dah pergi Mahan punya shop semua kan. Mula-mula Mahan kata dia punya fuel pump ataupun tank masuk air. Sebab the bike sounds normal, tak boleh detect dia punya problem. Dia punya bike start problem was at Penang lah. Dia kata, lah aku ni cakap orang putih kenapa? Oh iyalah sebab dia cakap orang putih dengan aku. Barai siap English aku. So dia tu, motor dia daripada Penang ke workshop tu hari Jumaat. Supposedly aku ajak dia lepak malam Jumaat tu. Tapi bila dah motor dia problem, tak jadilah lepak malam Jumaat tu. And then dia bagi tahu aku lah apa situation dia kan, motor dia whatever kan. Tak apalah, aku cakap okey je. Sebab dia kata dia tak nak menyusahkan lah, sebab nak kena tolak kan bila nak start kan. Aku cakap okey je, no problem. Aku ajak lah kawan aku seorang kan. Thanks to Iman teman. So malam satu lah kita orang lepak. Sama juga bila dah lepak tu motor dia pun tak boleh start juga, kena tolak. Lepas lepak tu kita orang decide nak pergi Putrajaya lah, dekat je lah. Sebab dia punya homestay tu ataupun Airbnb tu dekat Seri Kembangan. First aku memang ajak dia lepak KL lah kan. Tapi dia pun tak berani sebab motor dia macam tu. So it's okay lah, kita lepak dekat area dia je lah kan. Senang. Lepas minum-minum tu, weh jam lah siau. Apa siau? Lepas minum-minum tu kita orang gerak paling dekat lah, Putrajaya lah, lepak je kan. Memang niat nak test ride pun, tapi bila dah tengok motor dia macam tu, tak apalah, aku tak ada pun lah tanya nak test ride ke apa. But member tu dia sendiri open, the bike is okay, you can test ride bro. Dah aku lah lama motor tak okay pula kan. Tak apa lah, tak ada rezeki. Kita lepak dekat parking Putrajaya je. But then bila kita dah lepak situ, dah borak-borak apa semua kan, dia kata kat aku tiba-tiba kan, I really want to give you a test ride lah, but if this bike can start normally, this is your rezeki lah kan. Lepas tu dia on kunci, dia terus start, hidup. Aku pun dengan excitednya, tanpa mengambil kamera apa segala bagai, aku excited sangat. So aku tak ambil kamera, aku tak set up kamera pun. Sebab
Yelah, benda enjin dah hidup. Lepas tu aku takkan nak macam biar lama. Aku nak set up tu lama juga. Tak ada lama, takes about 5 minutes kot untuk aku set up mic. Lepas tu dengar audio lagi kan. Lepas tu aku macam aduh tak apa lah, aku test diri lah kan. Dah terlupa dah pasal kamera ni. Aku test dah right. Steam bro, memang steam kau tu. First aku tarik lepas traffic light tu, gear berapa lah? Gear 3 ke gear 2 dah 200 lah. Aku berani sebab aku dah pernah bawa MT lah. Korang jangan ikut aku lah. Aku berani sebab aku dah bawa MT. Dah rasa power motor-motor big bike ni macam mana kan. Tak adalah nak kata main, tapi aku tahu untuk put on the throttle gradually lah. Macam tu lah. So gear 1 memang aku tak tarik lah bro untuk 1000cc kan. Sebab aku tarik sikit dia wheelie bro. Member bagi kat aku mode B, mode standard, which is dah quite powerful lah untuk aku yang newbie bawa 1000cc kan. However, Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Tapi just wanna tell 1000cc punya power is very not for everybody lah. Aku rasa lah, unless you switch to mode yang rendah power lah. Macam tu. Sebab 1000cc ni each gear ada power. Sebab MT-09 aku dah tarik gear 1 sampai cut off tau. And the power memang kuat gila untuk MT kan. Tapi buat 1000cc cross plane, ush, aku tak tahu nak cakap macam mana lah. But the power is very dangerous lah untuk aku lah. Yang rasa kalau kau baru first time, aku rasa tak sesuai bro. Sebab power dia kuat sangat. Unless kau pakai rain mode je lah. Tapi memang karakter bawa 1000cc ni memang kena peluk motor bro. Angin kuat. Sebab aku gear 2 dah 200, gear 3 tu aku dah tak berani bro. Sebab nak laju mana lagi ni siap. Padahal aku tak red line pun. Aku rasa dalam RPM aku dalam 10 9 macam tu je, dah 200 kan. So best lah. Cuma the downside is Singapore dia punya motor cannot full system lah bro. That's the only downside lah. Kau tak boleh dengar the true exact Allah cross plane sound. Dia hanya pakai slip on sahaja. But the slip on is kalau kau bawa slow dengar je bunyi enjin kan. By the time aku dah 200 so dah tak dengar dah bunyi exhaust dia. Tapi meletup-letup juga, still got pops. Alhamdulillah lah, aku bersyukur lah. Korang boleh follow dia dekat TikTok, nanti aku letak link. Nama TikTok dia Live on 2 Wheels. So nanti korang follow dia. And I just want to say thank you bro Kai for giving me the opportunity to test your bike lah bro. Very nice ya. It was a very great experience lah. Even though it was just a short ride, but I'm very grateful lah to test your bike. And you DMing me instead of someone else. Aduh, alhamdulillah lah, rezeki Allah bagilah. Dapat dijumpakan dengan orang-orang yang baik hati kan. Aku macam bersyukur sangat. Sebab tak semua orang dapat opportunity ni bro. Tak semua orang nak bagi kau test motor dia. Especially big bike. Lainlah orang tu dah kenal kau, dah tahu background kau macam mana kan. Like this one, brother ni tak kenal aku pun. Just kenal through TikTok je. So aku memang appreciate lah. Aku pun takut juga nak bawa motor orang. Certain orang tak berani nak test ride sebab takut kan. Motor orang nanti apa-apa jadi kau kena bayar. But I'm willing to take the risk. Just put the fate on myself lah. Macam tu lah lebih kurang. And aku tahulah pesan-pesan orang-orang lama dulu kan. Bila kau test motor orang, kau kena first thing first, kau kena test brake dia lah. Brake dia macam mana kan. First aku duduk atas motor tu yang masuk gear 1, aku test brake dulu. Okay, brake depan cun, brake belakang dia kurang sikit. Understandable lah sebab big bike kan. Brake belakang ni kurang sikit pemakaiannya. So kau dah test brake dia, okay nice. Now kau test dia punya handling pula, keras macam mana kan. Tapi aku memang to be honest jengket dah bawa motor tu. Aku sebelah kaki je sampai bro.
This one is lagi lebar dia punya tempat duduk tu. So aku lagi susah nak capai tau. Kalau macam R1 Crossplane lama tu yang ada LED tu, aku pernah bawa juga yang tu, tapi just pusing-pusing dekat-dekat je. Like pusing 10 meter je. Macam tu je. Lepas tu yang itu dia punya seat tu narrow sikit tau. Kau senang nak duduk. Senang nak shift kan. Macam R1 tu dia very lebar dia punya tempat duduk tu. Ke kiri kenapa? So sangatlah best lah. The power kan memang gila. 1000cc ni aku rasa semua 1000cc power dia gila lah. Untuk aku yang first timer and from 250cc punya bike, sangat bahaya bro. Kalau aku maybe takes time untuk bawa motor tu. Sebab even though aku dah bawa 250 ni, Allahu Akbar abang, even though aku dah bawa 250 ni, tapi untuk 1000cc punya handling lain tau. Dia satu kau tarik lebih sikit kan, tayar depan terangkat-angkat tau. Dia bukan terangkat wheelie tau, dia macam floating. Dia 2 floating, dia 3 floating, dia 4 kau buka sikit floating lagi. Gila aku cakap kau. Aku tak sempat tarik gear 6 lah. Sebab yelah Putrajaya kan, aku malah nak pusing jauh-jauh kan, member risau. Actually aku test ride tu pun dia dah risau lah sebenarnya. Dia kata aku datang kan, lama sangat aku takut you jatuh. Dia bukan takut jatuh time aku buat, dia takut jatuh time aku nak berhenti sebab tak sampai. Sial lah. Awak tu. Tapi it was a good experience lah. And dua motor idaman aku dah test ride, alhamdulillah lah. MT-09 and also R1 lah. R1 is not a good bike to start with daily bike. No. Definitely cannot lah bro. Because satu the weight kan, lepas tu the positioning kan. Aku like literally macam ni bro, aku duduk. Kau laju sikit kau memang kena peluk tank tu. Tak nak bagi jalan ke? Allahu Akbar. Sorry lah. Okay, so begitulah ceritanya macam mana aku boleh test R1 2024 model, which is very lazat. Oh my god, steam bro. Oh sorry bang, kalau dengar saya jerit bang, sorry bang Okay lah geng, banyak dah aku membebel ni. Terima kasih. Aku rasa pun video sampai sini je dulu. Kita jumpa di next video. Jangan lupa tekan like, comment, share and subscribe guys. Macam 60 FPS lagi tune in. So aku rasa aku akan stick to 60 FPS lah. But maybe if a long ride aku akan tukar 34 balik lah. So thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kita jumpa di next video insyaAllah. Assalamualaikum.